Bunga siantan, bunga melati, disusun cantik berwarna-warni, bermula kasih di dalam hati, salam manis pewangi nurani. Sekolah Kebangsaan King George V mula ditubuhkan pada tahun 1923, melahirkan ramai cendekiawan serta tokoh terkemuka. Tanggal 24 Julai 2014, Sekolah Kebanggaan kami ini dinobatkan sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan. Seterusnya, pada Mac 2016 menjadi sekolah rendah pertama di Negeri Sembilan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Seiring waktu dan perkembangan pembangunan pendidikan, tahun 2021, Sekolah Kebangsaan King George V tersenarai sebagai Sekolah TS25 Kohort ke-6. Meneruskan legasi pentadbir-pentadbir terdahulu, kata sepakat dan kesepaduan hala tuju barisan pentadbir sekolah pada masa kini, menyusun strategi mencetus idea dengan tonggak penggerak Encik Syahrin bin Kamarudin selaku guru besar serta 3 orang apit kiri, kanan dan belakang serta Sri Kandi Pusat Sumber Sekolah yang tak kering idea, tak hilang tenaga, terus mengorak langkah. Demi mencapai misi dan visi, membentuk generasi harapan nusa bangsa dan mengekalkan sekolah berkualiti dibangga bersama, usaha yang tak pernah jemu digembeling bersama moto sekolah, melangkah ke hadapan. Bagi melestari sekolah berprestij, Dasar 5K diperkenal pada Julai 2019 oleh Tuan Guru Besar yang kami hormati. Garapan dasar-dasar, kebersihan, keselamatan, kompetensi guru, kemenjadian murid, seterusnya kebitaraan sekolah merupakan tonggak pembangunan kualiti sekolah. Bersandarkan kekuatan seramai 82 orang guru, usaha digarap ke arah kemenjadian murid seramai 1,400 orang, terdiri daripada murid prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Pusat Sumber Sekolah PSS menjadi kebanggaan seisi warga, menjadi kecintaan seisi yang ada. Menempa kejayaan sebagai Johan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Terbilang Negeri Sembilan pada tahun 2019, seterusnya menduduki tangga keempat Anugerah Pusat Sumber Sekolah Terbilang Peringkat Kebangsaan pada tahun 2020. PSS menjadi adiwira penyalur maklumat dan penggerak warga ke mercu jaya. Tonggak kejayaan sekolah adalah melalui kebitaraan sekolah dalam robotik dan pasukan kriket yang dikenali KGV Lions. Pasukan robotik sekolah mula ditubuhkan pada tahun 2007 dengan menempa kejayaan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Manakala pasukan kriket KGV Lion ditubuhkan pada 2017 dan dilatih oleh bekas pelajar sekolah ini, iaitu Coach Azman dan Cikgu Muhammad Araf. Mereka telah membawa pasukan ini berjaya hingga ke peringkat kebangsaan. Garapan idea keseluruhan warga dimantapkan dengan kemahiran serta pengalaman sebahagian anggotanya memberi impak besar kemenjadian murid Sekolah Kebangsaan King George V, Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia TS25. Terima kasih sekalung budi. Akhir kata dari kami, Nyur Gading Puncak Mahligai, masak ketupat berisi inti, buah delima di dalam cawan. Perkenalan ini kami hargai, biar tak nampak letaknya di hati, pengalaman dikongsi, rakan dan taulan. Terus cemerlang, SKKGV melangkah ke hadapan.